Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baginda Nabi Muhammad SAW telah diutuskan kepada umat manusia untuk mengajar, untuk memperbaiki, untuk mempercukupkan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Kana khuluquhul Quran. Baginda Nabi akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Dan kita sebenarnya sebagai umat kepada baginda Nabi adalah sangat penting untuk kita menjaga, menunjukkan akhlak yang baik. Berapa ramai orang yang masuk Islam sebab akhlak yang baik, dan berapa ramai juga orang yang menolak Islam sebab akhlak yang kita tunjuk pada hari ini. Kita hari ini, kita adalah ambassador kepada agama Islam. Orang yang jual produk, kan, kadang dia ada orang jadi ambassador, dia yang tunjukkan produk tu, dan orang beli produk sebab nampak selebriti ni guna, ustaz ni guna dan sebagainya. So kita sebagai orang yang beragama Islam adalah sangat penting untuk kita menunjukkan akhlak yang baik. Kalau kita tunjuk akhlak yang buruk, kasar-kasar, kan, kita mungkin orang yang selalu pergi surau, pergi ke masjid. Tapi kalau kita yang kasar dengan kanak-kanak, marah budak-budak, marah orang tak ada tu pasal, kan, kita tunjukkan akhlak yang tak baik, kan. Kita jadi ambassador yang buruk kepada agama. Jangan sampai orang menjauhi agama sebab akhlak kita. Jangan sampai orang menjauhi masjid sebab akhlak kita. Kan kita kena tunjukkan akhlak yang terbaik. Lagi dekat kita dengan agama, lagi dekat kita dengan baginda Nabi, lagi dekat kita dengan Allah. Sebabnya kita lebih tunjukkan akhlak yang baik. Berapa ramai orang hari ini yang masuk Islam sebab akhlak yang ditunjukkan oleh orang-orang Muslim yang hebat. Dan berapa ramai juga orang yang benci kepada Islam sebab akhlak yang ditunjukkan oleh umat baginda Nabi. So mari, bermula kita pada bulan Syawal ini, kita dah latih akhlak yang baik semasa bulan Ramadan. Mari kita reset balik akhlak kita tunjukkan akhlak Islam yang lebih baik, insya-Allah. Semoga kita menjadi Muslim yang terbaik.